Oi, berlari pula dia tengah panas-panas ni. Tak tahulah berapa botol saya kena guna air untuk siapkan seluruh tanah ni. Jadi, saya perlukan satu bekalan air yang konsisten. Malas sebenarnya saya nak bawa banyak botol air setiap hari. Jadi, solusinya, saya nak try Viomi AI Water Purifier Inno yang ada air panas dan air sejuk ni. Compact. Okay. Ini dia punya water filter. Cocok satu je untuk tiup air masuk. Air panas sejuk dia keluar kat sini. Kalau kat tepi ada butang turn on dan untuk budak punya air. Rasanya atas ni filter ni. Betul. Filter awal dia untuk dia buang virus, bakteria dengan heavy metals. Okey, ni filter pertama. Saya pasang balik, senang cocok, twist je. Dan filter kedua dia untuk buang bau bahan organik dengan klorin. Satu lagi strontium, dia tambah mineral. Strontium ni dia bagus untuk gigi dan tulang. Nanti korang research lah apa kelebihan dia. Sekarang ni saya nak plan dulu macam mana saya nak letakkan water filter ni dekat tapak studio tu. Saya ambil semua ukuran dan terus ke 3D design. Saya design 3 part. Part pertama untuk hold dia punya water filter. Ini dia punya hook untuk sangkut. Dan last dia punya base. Base ni terpulang lah nak skru kat mana. Kat dinding boleh, kayu boleh, si channel boleh. Untuk 3D printer pula saya pakai daripada Bamboo Lab H2D. Okay. Ini part dia. Ni holder. Dia punya bracket masa tu ya. Okay, ni bracket akan sangkut kat sini. Dia punya sangkut. Ini. Penyangkut ni kalau ikutkan tak payah gam pun. Cuma saya gunakan gam untuk elakkan dia daripada bergerak. Settle 4-4, boleh pasang. Alright, saya terpasang. Saya boleh ambil cawan dekat bawah dan gunalah. Ini 33 darjah Celsius, suai pipe. Tekan bentuk air tu, air keluar. Ini simple lah. Boleh guna macam air filter biasa. Cuma bab air panas dia special sikit sebab dia instant heating. Contoh, kalau saya pakai air suhu 85 darjah Celsius, ni air panas untuk minum. Letak cawan dan tekan unlock. Ini untuk child safety. Bila pakai instant heating ni, air panas dia memang slow sikit. Sebab apa? Sebab dia tak panaskan awal-awal masuk dalam tank. Kalau korang tertanya kenapa saya pakai yang jenis panas macam ni, sebab dekat saya punya tapak studio nanti, saya mungkin awal-awal ni saya kalau boleh nak guna tenaga solar lah. Tapi awal-awal ni saya tak boleh lah pasang solar panel semua tu. Jadi saya akan pakai generator. Untuk menjimatkan kos generator ni, saya tak boleh pakai water filter yang ada air sejuk. Kalau pakai air sejuk ataupun ada air panas yang dia sentiasa panaskan air dalam tangki dia tu, nanti akan membazir minyak dekat generator. Dan saya kena buka generator tu lama. Kena saya hidup je. Dah pendekkan dia punya jangka hayat lagi. Tu yang saya pakai macam ni. Dia water filter dan dia punya panas dia instant. Jadi kalau saya nak guna air, nak minum air ataupun nak air panas, baru saya bukakan saya punya generator, hidupkan, guna ni. Tengok, masa dia idle tak sampai 1 watt pun dia guna power. Tapi bila kita gunakan panas, baru boost sampai 2000 watt. Bila dah tak guna, tutup generator. Senang. Dia ada apps untuk tengok filter punya condition dan saya boleh turn on kan air sejuk. Ini kalau saya nak. Cuma waktu sekarang ni saya tak pasang lagi sistem solar saya dekat studio sana. So tutup dululah refrigeration ni. Untuk mode air tadi, kita boleh ubah dekat ni, device mode. Ikutlah korang nak pakai suhu apa. Dia lebih kurang dengan water purifier yang saya letak dekat sinki air tu. Jadi sekarang sebelum saya pasang benda ni dekat tapak studio baru berani buat tu, saya kena pastikan shelter sementara tu selamat. Sekarang saya baru letak bumbung tu kan, pakai fly sheet besar. Saya kena buat pagar sikit kat sekeliling tu, maybe tengoklah pakai buluh ke. Letak generator, buat enclosure properly, baru boleh letak water filter ni kat sana. Lepas tu tak ada dah lah nak bawa air botol berapa banyak ni. So next video pakai dulu. Kalau tengok banyak lagi video education yang menarik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Subscribe kali jumpa dalam next video. Saya Syafiq. Assalamualaikum.